Assalamualaikum guys, welcome back. Okey, seperti yang saya dah ceritakan minggu lepas, hari ini saya nak terangkan case study Lan, owner kedai gunting rambut dengan 2 outlet di Subang dan Shah Alam. Okey, dia memiliki 5 orang staff, termasuk Lan lah, plus 4 barber. Customer base lebih kurang 600 orang yang aktif. Dalam episod 2, saya sebut Lan jimat 30 jam sebulan selepas pakai AI. Hari ini saya nak buat case study berdasarkan spreadsheet kedai dia. Bulan lepas, berapa kos yang diperuntukkan? Berapa masa yang diperuntukkan untuk belajar AI? Dan bila dia dapat balik modal dia? Jadi kita tak akan cerita teori saja, tapi kita akan bincangkan real numbers, real timeline. Kalau anda owner SME yang masih berpendapat bahawa nak mulakan projek AI perlukan RM10,000, jadi episod ini ditujukan khas untuk anda. Sebelum saya tunjuk spreadsheet, saya nak korang faham siapa Lan dan apa masalah bisnes dia. Sebab tanpa konteks, angka yang akan kita bincangkan akan jadi tak masuk akal. Betul tak? Jadi Lan ni dia operate 2 outlet, satu di Subang, satu di Shah Alam. Kedai dia open daripada pukul 10 pagi hingga 9 malam, 7 hari seminggu. Kombinasi 2 outlet ni dia handle lebih kurang 600 orang customer regular dan walk-in. Masalah dia bukan customer yang kurang, tapi masalah dia adalah DM Instagram yang terlampau banyak. Setiap hari, antara 2 outlet dia dapat 30 hingga 50 DM. Mostly soalan yang macam ni. Bro, ada slot tak petang ni? Berapa harga kedai rambut sekarang? Open ke hari Ahad? Sawangan Shah Alam ada parking ke? Jadi Lan ni dia jawab semuanya sendiri. Sebab staff dia semua barber, bukan customer service. Jadi bila Lan balas, selalunya selepas kedai tutup sampai pukul 11 ataupun 12 malam barulah dia habis. Masa Lan untuk balas DM lebih kurang 1 jam setengah sehari. Dalam masa sebulan, dia peruntukkan 45 jam untuk menjawab DM. Sepatutnya itu masa yang dia patut luangkan bersama keluarga, betul tak? Ataupun train staff admin yang baru. Malah dia ada problem yang dia tak sedar. Customer yang DM ada yang tidak dapat dibalas balik dalam masa 30 minit. Jadi, banyak customer yang lari ke kedai lain. Estimated lebih kurang 5 hingga 8 orang customer hilang setiap bulan. Jika average setiap orang adalah RM40 per kad plus dye, itu sudah pun RM200 hingga RM400 hilang dalam masa sebulan. Jadi bila saya advise Lan, saya tak suruh dia install semua tools fancy yang banyak influencer AI cadangkan. Saya suruh dia pilih satu yang spesifik kepada masalah dia, iaitu sistem pengurusan DM yang tidak terurus. Stack yang dia pakai bulan pertama, ChatGPT Plus, RM95 sebulan. Untuk apa? Bukan untuk auto reply DM customer, tapi untuk craft template response yang dia boleh save dan reuse. Lan tulis prompt macam ni dalam ChatGPT. Saya ada kedai gunting rambut di Subang dan Shah Alam. Tolong tulis 5 template DM response yang profesional tapi mesra untuk soalan-soalan ini. Perniagaan anda listkan 5 soalan yang paling kerap yang anda hadapi. Lepas tu ChatGPT memberi dia 5 template. Lan edit sikit, save dalam notes phone dia, dan apabila DM masuk, dia tinggal copy dan paste sahaja. Kemudian dia menggunakan Instagram auto reply yang sudah pun built-in dan percuma. Untuk soalan generik, ada slot ke, open ke, Lan dah start Instagram auto reply guna keyword. DM yang ada perkataan slot, open, harga terus dapat reply automatic dengan jadual dan harga. Total subscription, cost RM95 sebulan, itu saja. Bukan guna ManyChat, bukan guna Zapier, bukan guna bot custom.
cukup dengan dua benda yang kebanyakan SME dah ada akses tapi tak guna. Sekarang masuk bahagian yang korang tunggu. Spreadsheet penuh, kos bulan pertama untuk bisnes LAN. Okey, sekarang ini kita tengok spreadsheet untuk kos AI pada bulan pertama untuk kedai gunting LAN. Inilah spreadsheet yang saya terangkan sebelum ni, di mana kita akan tengok apa yang AI berjaya bantu LAN untuk selesaikan masalah dia. Kalau anda lihat di sini, saya ada buat untuk example untuk LAN dan juga ada example untuk perniagaan anda. So anda boleh fill in sahaja maklumat tentang perniagaan anda. So anda boleh lihatlah bagaimana AI boleh membantu untuk perniagaan anda. Kita balik kepada perniagaan LAN. Saya tengok profile bisnes, nama bisnes kedai gunting LAN, industri servis gunting rambut, jumlah staff sebanyak 5 orang, outlet 2 iaitu di Subang dan Shah Alam, owner opportunity kos per jam sebanyak RM30. Jika sebelum AI dia balas DM customer sebanyak 1.5 jam, masa yang diperuntukkan sebanyak 45 jam sebulan. Jadi masa jam yang terbuang adalah sebanyak 45 jam selama sebulan. Manakala dia loss customer untuk setiap bulan adalah sebanyak 5 orang. Jadi average per customer adalah sebanyak RM40. Kalau kita kata average setiap customer yang datang ke kedainya adalah sebanyak RM40. So, untuk setiap bulan loss revenue yang dia terpaksa hadapi adalah sebanyak RM200 setiap bulan. AI stack yang digunakan hanyalah ChatGPT Plus, sebanyak RM95 sebulan. Instagram atau reply percuma sahaja. So total subscription dia hanyalah RM95. Untuk bulan yang pertama, investment yang dia perlu sediakan adalah sebanyak RM95. Manakala masa yang dia peruntukkan untuk setiap jam adalah 8 jam. Masa value dia adalah sebanyak RM240. Di sini kita lihat, maksudnya 8 jam kita darab dengan RM30. 8 jam darab RM30, so dia menjadi RM240. Jadi total investment dia adalah RM335 untuk per bulan yang pertama. Manakala kita lihat di sini, pada bulan pertama, returns dia adalah apabila dia berjaya melaksanakan sistem auto reply dan menggunakan ChatGPT Plus sebagai alat untuk membantu dia, so dia mendapat pertambahan sebanyak 60% dan jam yang berjaya dia jimatkan adalah sebanyak 27 jam sebanyak sebulan. Time saving value pula adalah sebanyak RM810. Customer yang berjaya recovered setiap bulan sebanyak 5 orang. Jadi recovered revenue dia adalah sebanyak RM200. Total benefit adalah sebanyak 1,010. Kita lihat di sini, 810 time savings dia tambah dengan 200 jadi 1,010. Dan net untuk bulan pertama adalah sebanyak RM675. Di mana total benefit tolak dengan total investment menjadilah RM675. So kita lihat di sini adalah pendapatan dia dan ini adalah yang dia peruntukkan. Walaupun kita kata di sini masa itu kita kira masa tu. Masa tu kita kira sebagai satu kos yang perlu ditanggung oleh perniagaan kerana LAN terpaksa belajar, LAN terpaksa set up AI dia tu untuk auto reply dan juga untuk ChatGPT. So itulah dia net
profit untuk bulan pertama. Okey, meningkat sebanyak RM675. Manakala projection untuk bulan kedua, okey, bulan kedua ni dah jadi stabilize. Okey, automation untuk bulan kedua sudah meningkat sebanyak 80%. Manakala jam yang berjaya dijimatkan adalah sebanyak 36 jam. Time saving value adalah sebanyak 1080. Recovered revenue masih lagi 200. Subscription cost masih lagi RM95. Maintenance masa untuk setiap bulan adalah hanyalah RM30 sahaja. Maksudnya LAN hanya peruntukkan 1 jam saja sebulan untuk menguruskan auto reply-nya ataupun penggunaan AI untuk ChatGPT. Jadi net per bulan untuk bulan kedua adalah 1,115. Mana kita lihat sini, okay, kita campur semua ni, so kita akan mendapat 1,115. Okey, manakala kita nak tengok untuk selama 12 bulan, full setahun, jumlah yang berjaya LAN terima sebanyak 13,380. Jadi itulah dia lebih kurang pendapatan tambahan yang LAN terima disebabkan oleh penjimatan dan sebab menggunakan AI. Saya nak jujur dengan korang, spreadsheet ni ada benda yang dia tak ikut, iaitu cost psychology. Jadi LAN dia kena adjust mental supaya AI cuba dahulu dan dia cek keberkesanannya selepas itu. Bukan mudah untuk lakukannya buat kali pertama sebab dah 10 tahun dah handle customer sendiri tanpa bantuan pihak lain. Untuk bulan pertama dia memang ada trust issue dengan auto reply. Jadi dia akan cek setiap response daripada auto reply. Lama kelamaan dia dah let go. Jadi episod 4 saya akan tackle objection lain yang selalu SME selalu kemukakan. Kalau AI ganti kerja pekerja saya, staf akan rasa terancam. Saya akan tunjukkan kenapa anggapan ini salah dan macam mana staf dan AI boleh menjadi sekutu dan bukannya musuh. Sampai jumpa minggu hadapan, saya ni Muhammad Zulfadli dan ini adalah Cara AI.